Berhenti. Anda rasa anda muda dan sihat, jadi mati mengejut takkan cari anda. Doktor beri amaran keras, golongan yang paling bahaya sekarang adalah orang muda yang nampak sihat luaran macam anda. Kadar kematian mengejut global sedang melonjak naik. Dengar sini, 1 jam sebelum jantung berhenti berdegup, badan akan bagi anda 5 peluang terakhir. Stamina jatuh mendadak, lari sikit dah semput teruk. Dada rasa mencucuk tanpa sebab yang jelas. Jantung tak reti nak perlahan, walaupun dah setengah hari berhenti bersukan. Bangun tidur terus rasa berdebar, palpitations. Bila baring, jantung rasa macam nak pecah keluar dari dada. Kenapa ini berlaku? Sebab bila anda berjaga malam sambil teguk minuman tenaga, itu ibarat menekan minyak rapat ke lantai pada enjin kereta yang dah nak jahanam. Jika anda demam atau selsema tapi masih degil nak pergi gym, virus akan terus menyerang otot jantung anda. Inilah dia pembunuh senyap, myokarditis virus. Jika anda ada walau satu tanda ini, berhenti bersukan serta-merta dan pergi hospital buat ECG. Ingat undang-undang ini, lepas demam, haram pergi gym. Pastikan tidur cukup 7 jam. Jangan gadaikan nawa semata-mata nak kejar KPI. Masa depan hanya wujud untuk orang yang masih bernyawa. Hantarkan video ini kepada kawan anda yang masih berjaga tu. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.